Majoriti pesara bergantung sepenuhnya kepada duit KWSP untuk hidup selepas bersara. Tetapi risiko utama yang sering diabaikan ialah susut nilai duit akibat inflasi. Bayangkan RM500,000 hari ini mungkin cukup untuk 15 ke 20 tahun. Tetapi dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, jumlah itu boleh habis lebih cepat daripada yang kita jangka. Lebih membimbangkan, ramai pesara menghabiskan sebahagian besar simpanan mereka dalam tempoh 5 tahun pertama, sama ada untuk bayar hutang, bantu keluarga atau berbelanja tanpa kawalan. Apabila duit habis, pilihan yang tinggal hanyalah bergantung kepada anak-anak, bantuan kerajaan atau terpaksa bekerja semula di usia tua. Sebab itu, sebahagian duit KWSP boleh dibekukan kepada aset yang kalis inflasi seperti emas fizikal. Emas tidak terjejas oleh kejatuhan mata wang, malah nilainya cenderung meningkat dalam jangka masa panjang. Jangan biarkan hasil kerja berpuluh tahun hilang nilainya begitu sahaja. Lindungi sebahagian simpanan KWSP anda dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold. Aset sebenar yang terbukti mengekalkan kuasa beli dari generasi ke generasi. Untuk bermula, anda boleh isi borang sign up atau boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun emas secara percuma. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.